Sudah 48 tahun Dewan Pemuda PAS kawasan Dungun didaftarkan berpencak di pentas siasat. Namun sejarahnya mungkin lebih panjang daripada itu. Dan Dewan Pemuda PAS kawasan Dungun tidak pernah pada satu zaman melahirkan pimpinan, melahirkan ahli-ahli yang luar, yang biasa. Kebanyakan kalau kita baca daripada sejarah, kita akan jumpa bagaimana luar biasanya daripada Dungun mencetuskan perubahan, mengubah lanskap politik negara. Pada tahun 82-83, lebih awal daripada itu lagi, ketika mana berlakunya krisis kepimpinan antara Datuk Asri Muda dengan para pemuda-pemuda PAS pada masa itu. Yang menariknya, kalau kita baca sejarah, dicatur, disusun dua aktor yang cukup penting juga datang daripada PAS, pemuda PAS kawasan Dungun. Almarhum Ustaz Haji Wahab Yunus dengan Datuk Pa, Cikgu Pa Mustafa Ali, dua-duanya daripada kawasan Dungun. Masa itu Ustaz Wahab duduk di belah Datuk Asri Muda, dan Datuk Pa, Cikgu Pa, orang tokoh yang cukup hebat mengatur strategi, membangkitkan semangat dan mencetuskan satu asas yang kita pegang sampai ke hari ini, kepimpinan di bawah kepimpinan ulama. Dan ini contoh bagaimana hebatnya pemuda-pemuda daripada Dungun bergerak aktif, mengatur strategi, membimbing ummah, membentuk gelombang, hingga akhirnya berlaku perubahan dalam lanskap politik negara. Dan hari ini kita juga mengharapkan dan kita juga akan bergerak untuk memastikan pemuda Dungun akan bangkit memimpin generasi yang akan datang, akan bangkit mencetus perubahan dalam lanskap politik negara. Pada hari ini kita berdepan dengan beberapa kebimbangan. Kebimbangan yang pertama, bagaimana kuasa teras politik orang Melayu makin cuba dihakis sedikit demi sedikit, dan kepimpinan politik orang Melayu masih tidak sedar, bergelut sehingga mereka lupa bahawa hanya penyatuan mereka sahajalah akan membangkitkan kembali semangat politik orang Melayu. Tapi itu satu perkara. Yang kedua, bagaimana bukan sahaja teras politik orang Melayu ingin diganggu, bahkan kuasa umat Islam, kedaulatan agama Islam pada hari ini juga diancam sedikit demi sedikit. Sebab itu saya melihat bahawa hari ini kita tidak lagi boleh menoleh ke belakang. Hari ini kita kena terus ke hadapan. Bila mana Ketua Pemuda sebentar tadi, Yang Berhormat Ustaz Fali melontarkan dalam ucapannya sebagai Ketua Pemuda, sebagai bagaimana pemuda Dungun kena membina generasi untuk memimpin. Dan hari ini kita kena bangkit untuk memimpin. Kita kena bangkit untuk menyatukan ummah. Kita kena bangkit untuk mencetuskan gelombang. Bukan sahaja gelombang untuk mempertahankan kerajaan negeri Terengganu, bahkan gelombang daripada Dungun. InsyaAllah kita akan sampai ke Putrajaya. Kita akan jatuhkan kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Dan itu satu perkara besar. Sebab itu saya meletakkan dalam diri saya, kita hanya ada masa 6 bulan daripada sekarang. Kita kena perkemaskan segala jentera kita. Kita kena perkemaskan ukhuwah di kalangan pemuda kita. Kita kena perkemaskan segala organisasi kita. Sebab dalam masa 6 bulan ini, inilah masanya untuk kita kuatkan pemuda Dungun. Kerana selepas daripada 6 bulan ini, kita akan meluncur terus ke hadapan untuk merobohkan kezaliman kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih
fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yu'ti man yasha. Ayat ini Allah menceritakan bagaimana akan berlaku satu zaman umat Islam ada yang keluar daripada agama Islam, ada yang tak percaya kepada Islam, ada tidak yakin bahawa Islam perlu memimpin, ada yang tidak yakin bahawa hanya Islam yang mampu memberikan keadilan kepada seluruh ummah, seluruh masyarakat yang ada dalam negara dan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa jika mana ummah tidak yakin pada agama Allah, Allah akan bangkitkan satu golongan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, dan kaum itu, kumpulan itu, dia mesti ada beberapa sifat. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kita tanya diri kita balik, kenapa kita berjuang? Kenapa kita duduk dalam parti ini? Kenapa kita duduk dalam jamaah ini? Adakah kerana ada kepentingan lain, ataupun kita duduk dalam jamaah ini semata-mata kerana kita nak Islam berdaulat dan Islam didaulatkan? Dan saya percaya bahawa tidak ada niat lain yang ada dalam diri kepimpinan pemuda dan seluruh ahli pemuda kawasan Dungun. Tidak ada niat lain dalam hati mereka, semata-mata mereka sayang pada agama ini dan mereka mahu agama ini ditegakkan dalam negara ini. Dan itu niat kita bersama. Dan niat itu kita kena terus perkasakan keikhlasan kita dalam perjuangan, perkukuhkan akidah kita dalam perjuangan. Tidak ada sebab lain kita berjuang melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Apa sahaja yang berlaku sesama ummah Islam, sesama kita kena ada satu ukhuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dikaji kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bangkit menyatukan seluruh orang-orang Arab, menyatukan sehingga Islam ini tertegak 2/3 dunia, memimpin dunia. Kerana benda? Kerana ukhuwah, kerana akidah Islamiyah, kerana persaudaraan kita dibina atas dasar tauhid. Tidak ada lagi kita sama-sama kita untuk kita berbalah, dan tidak ada lagi puak sesama kita yang ada. Kalau boleh sepadan ini tak ada, ni pemuda Paka, ni pemuda Sura, ni pemuda Bukit Besi, ni pemuda Rantak Abang. Kita hanya ada satu pemuda, iaitu kita semua pemuda Dungun. Kita adalah pemuda Dungun, dan kita akan bergerak atas nama pemuda Dungun. Apa yang berlaku di Rantau Abang, Paka kena ada rasa tanggungjawab. Apa yang berlaku di Bukit Besi, Sura juga kena ada rasa tanggungjawab. Dan apa saja yang berlaku pada pemuda, ketua pemuda akan bertanggungjawab, insya-Allah. Tidak ada lagi perpecahan, pertelingkan sama kita. Sebab kita berdepan dengan musuh yang besar. Kita berdepan dengan ancaman yang besar. Ancaman itu boleh meruntuhkan kedaulatan Islam, keutuhan politik orang Melayu dalam negara ini. Yang kedua, yang ketiga, cirinya adalah a'izzatin 'alal kafirin. Simpan semua peluru sesama kita, kita lontarkan semua peluru itu kepada musuh-musuh kita. Baru hari ini mereka akan lihat, kalau mereka cuba mencabar, hari ini ada orang nak cabar kedaulatan pasti. Ada orang cuba nak menyentuh tentang pasti. Kita sebut bahawa kalau hari ini kamu sentuh pasti, pemuda Dungun akan bangkit untuk mempertahankan pasti, insya-Allah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Kita akan berjuang di jalan Allah. Kita tidak akan takut kepada celaan orang yang mencela. Apa saja yang kita bincangkan, apa saja yang kita buatkan, kita akan buat dalam bentuk kolektif, dalam bentuk kerjasama berpasukan. Keputusan mesyuarah, keputusan jamaah, yang itu yang kita akan angkat dan kita akan perjuangkan.
Apa sahaja celaan orang yang mengata, kita tidak akan pandang ke belakang. Kita akan terus menuju ke hadapan. Sebab kita berdepan dengan misi yang besar. Dan baru ni pun Yang Berhormat Ustaz Fadli pun hadir sekali. Hari ini kita pemuda Pahang, Terengganu, kita dah susun atur untuk pemuda Pahang, Terengganu sekali. Kita nak cetuskan gelombang. Kita nak rampas negeri Pahang. Dan hari ini kita tengok dalam media-media, UMNO Pahang tergelupur. UMNO Pahang mula rasa ketakutan. Dan insya-Allah kita akan bersama dalam gelombang ini. Kita akan mencetuskan gelombang ini. Gelombang bukan sahaja nak pertahankan Terengganu, bahkan kita akan rampas Pahang dan rampas kerajaan Putrajaya. insya-Allah kita akan bina Putrajaya Malaysia, negara yang tercinta ini, mengikut acuan Islam, mengikut acuan yang parti kita perjuangkan. Dan ini satu perkara matlamat yang besar. Sebab itu kita kena mula bekerja daripada sekarang. Kita kena perkemaskan saf kita, perkuatkan organisasi kita. insya-Allah pemuda Dungun akan bangkit memimpin. Pemuda Dungun akan memastikan Islam dijulang. Pemuda Dungun akan bangun, akan berdiri teguh bersama dengan kepimpinan. Dan kalau ada apa sahaja anasir-anasir yang ingin mengganggu jamaah, yang ingin mengganggu parti, mari daripada musuh, daripada luar, pemuda Dungun akan berada di barisan hadapan, mempertahankan segala unsur, mempertahankan segala agensi, segala jabatan yang ada dalam jamaah ini, insya-Allah. Jadi saya kira itulah harapan daripada saya. Jadi lepas daripada ini, saya pohon untuk kita boleh terus bergerak. Ada 3 perkara yang ingin saya berikan arahan pada para pemuda sekalian. Arahan yang pertama, saya mahu setiap pemuda DUN letak bendera R di kawasan DUN masing-masing. 10 atau 20 bendera. Bendera R. Sebab bendera R itu akan menjadi satu lambang bagaimana pemuda Dungun akan bangkit memperjuangkan hak rakyat negeri Terengganu. Pemuda Dungun akan bangkit melawan segala kekejaman, tirani, penindasan yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani di Putrajaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumenkan kehadiran kita pada hari ini di media sosial masing-masing. Kita nak mencetuskan satu gelombang bahawa pemuda Dungun hari ini akan bergerak untuk memastikan kerajaan Terengganu terus dipimpin oleh Parti Islam Semalaysia PAS. Baik itu, saya ambil apa yang disebut oleh Ustaz Fadli dalam ucapannya di awal tadi tentang pembinaan generasi. Hari ini tentang bagaimana pemuda Dungun generasi memimpin. Kita punya hashtag bangkit memimpin, Islam dijulang. Wawakan hashtag ini. Pemuda Dungun akan bangkit memimpin untuk memastikan Islam dijulang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya pohon pada semua pemuda. Hari ini kita berada di medan di mana media sosial memainkan peranan yang penting. Sebab itu kita kena aktifkan balik FB pemuda. Kita kena aktifkan balik TikTok pemuda. Dan pemuda kena berperanan daripada sekarang menjadi mujahid-mujahid cyber yang akan mempertahankan kepimpinan di media sosial, yang akan mewawarkan gerak kerja pemuda di media sosial. Bermula daripada sekarang, insya-Allah kita akan terus bekerja bagi memastikan Islam terus memimpin, Islam terus dijulang. Islam itu hanya Islam sahaja yang mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa itulah ucapan sulung daripada saya. Kerja lepas ni kerja yang besar. Saya seorang tidak makan mampu untuk buat kerja ini, tapi saya ada pasukan yang hebat daripada kepimpinan pemuda-pemuda yang dipilih, dan saya ada ahli-ahli pemuda yang cukup hebat yang akan memberikan komitmen kepada semua gerak kerja kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.